Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anda sampai lagi ke video belajar seterusnya dalam Copy Master Convert Sale Email SMS WhatsApp by Tuan Izan Syafiq. Jadi, saya nak tunjuk pada anda bagaimana database view. Okey, database view apa yang saya nak bagi tahu dalam segmentation kita nak buat ni. Bagaimana kita nak uruskan database kita, jom kita tengok. Database view, okey. Bila kita buat pengasingan data, iaitu data-data mentah kita, tengok sebelah kanan tu saya tulis. Kenapa kita kena ada kategori dan kenapa kena ada tag? Penting sangat benda tu sebab apa? Kalau tanpa tag, nanti bila kita nak masuk dalam sistem email, SMS, WhatsApp, tak tahu. Kita tak dapat nak letak. Dia ni kita kena letak. Contoh tag kita boleh letak pelanggan VIP, prospek baru, kawan sekolah. So benda ni kena ada. Kategori-kategori ni kena ada. Itu paling penting. Dan perkara yang paling saya suka ambil adalah nama, email, nombor telefon. Sekiranya anda boleh dapatkan dia punya alamat, anda boleh dapatkan postcode dia, detail semua tu lagi bagus sebab kita boleh pecah ikut kawasan. Ni pengasingan data mentah. Ni yang anda kena faham dan kena lalui dan start mengumpul perkara ni. Okey, jelas Ni paling penting anda buat. So dalam erti kata lain, ni adalah perkara yang bagi saya bagi tahu perkara wajib yang perlu ada setiap kali anda buat data ni, data mentah bila anda proseskan data mentah tu. Okey? Dan sekiranya data mentah ni diproses melalui manually dalam kertas ke apa ke sebagainya, nasihat saya mulalah key in ke dalam Google Contact kan ataupun sync kan untuk sync daripada telefon anda ke sebagainya. Login masuk kepada email anda, login saja. Kalau anda ada save terus ke dalam email bagus. Kalau tak ada, anda kena sync handphone daripada Google Contact anda tu pergi kepada kan masuk ke Gmail ke, masuk ke Excel ke. So baru kita sync masuk ke dalam sistem SMS, sistem email, sistem WhatsApp. Ini saya panggil migrasi. Dia kalau anda dapat buat benda ni cantik. Tak dapat buat, anda tunggu je nanti saya akan buat video tutorial macam mana kita nak migrasi semua benda ni. Tapi yang ni saya nak bagi tahu asas tentang bagaimana kita nak buat segmen. Ni paling penting lah. Dan seterusnya apa lagi yang kita perlu belajar? Nanti saya akan tekan kepada anda itu database. Ada beberapa peringkat. Nanti saya akan terang pada anda satu persatu. Boleh insyaAllah. Nanti kita akan terang pada anda seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.